Bye. Hello semua. Sebelum ni aku dah tunjukkan perjalanan kami pasang tiang-tiang konkrit ni. Dah lama tinggal. Sekarang ni kami nak pasang the last pagar cyclone dekat kebun. Nak guna dalam 2,5 gulung macam tu. Pagar ni berat, jadi kami letak dulu satu gulung di sini. Di sana ada lagi 2. Korum belum cukup lagi. Sementara nak tunggu cukup korum tu, kami trim dulu pokok sebelah pagar. Ada leaking dekat pagar elektrik ni. Pokok tebu pakcik dan tanam ni okey dah. Tapi bila monyet gigit dekat pangkal pokok, pokok tu akan tumbang. Dari situ akan naik pokok baru yang dekat dengan pagar. Dan ini yang penting, yang bawah tu tak buat. Oh, kena kan? Ha? Sana kena. Kadang-kadang dua orang pegang. Oh, pegang. Alhamdulillah, pokok pisang dah makin elok. Sebelum ni memang teruk kena serang dengan monyet. Korum dah cukup, jom pasang pagar. Ini. Dah tak pakai dah. Kami guna pagar Cyclone Ballora, heavy duty dan tahan karat. Satu, dua, tiga. Tiga, cetak. Wah. Kan? Golongan pagar ni dibuat guna mesin di kilang. Jadi dia memang mampat. Kalau kita release dia akan spring bidah kuat. Jadi kena hati-hati. Bye. Sapot. Sapot. Aku baru nak tepuk tangan. Sapot sini. Oh, sapot. Baik. Seorang kena ada sini. Korang dah kat belah lah. Ambil yang robot tadi tu. Ambil robot pasu tu. Letak situ je. Tak lah. Situ. Awak tak mau pergi kat belakang ni tak? Yang tu dah lah berat yang gila ni. Ini kita tarik lah bagi dia mesin. Jadi lah. Dia kita tarik bagi lurus ni. Tak nak jalan. Kami tak boleh nak tarik pagar sebelah luar sebab kawasan luar tu sempit dengan pokok dan semak. Jadi kena tarik di dalam dan angkat pagar keluar. Oh, berat eh? Baik. Saya. Oh. Anda ke mana?
On. On awal. On. Ya. Dapat. Sampai berharga tu. Itu Ni nak tarik ke nak? Abang. Boleh. Sebab dekat sini kita tak boleh masuk. Pasal ada banyak kereta Oh, kat sana abang masuk? Ha. Lagi baru kita serelum macam tu. Kita serelum macam tu. Oh. Tadi. Tadi. Bukan ramai tarik tak kedua mak. Ha? Dah. Dah. Awak. Dah tak nak tension dah. No more tension. Kita angkat ni. Oh. Okey, mai angkat. Dah. Ni kan tolak ni. Tarik sana. Okey. Aduh. Ya. Dekat dia pun. Injet masa kerja dekat kebun dah jadi benda biasa. Soalnya sekarang sama ada nak stop dan rawat dulu atau terus jalan. Okey. Ada baru.
Buka. Nombor 3 buka. Buka. Buka apa? Buka atas. Koyak. Okey. Kan? Dah tentu lah tak boleh. Dia kena nombor 1. Makin kecil kan? Dia kena kecil lah, nombor besar. Besar kan tak ada. Apa kita bincang tu? Sini kan? Okey. Bidang. Boleh. Boleh. Tak boleh banyak kali lah dia pecah. Kan? So nak claim dia kena koyak lah. Kena kepok. Lagi? Bulat. Okay dah. Tu. Dahsyat. Balas nak cakap kan. Tak mahu kata apa tu yang habak tu. Kata right tu. Sambut tu. Seorang sambut dia berada depan. Okey. 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 Dulu kita gantung benda tu atas kursi lah. Chain block ikat dengan rantai sambung ke C channel yang bertindak sebagai pengapit pagar. Payah. Dah.
asam beluguk. Ha? Pokok asam beluguk. Oh, ikan royan. Ha? Ikan royan. Yang tu kan? Kacau. Dah boleh jauh nampak macam royan. Ha? Boleh ikat dah kan? Oh, ini royan ni. Boleh ikat dah ni. Hmm? Boleh ikat dah. Sana memang dia turun lah pasal panjang. Boleh ikat dah. Dah kejap ni. Ha? Kat atas ni. Ha? Tak lah boleh. Apa pun boleh ikat dah. Kena pergi ujung sana sini. Hari tu kena tahun tu ni jagung dia bergerak. Ha? Cakap banyak. Bagi gegak jagung. Jagung kan? Kenapa? Ada. Ni kenapa kau gegak kepala aku ni? Asal dia nak ketuk kepala. Ketuk. Rasa tu bukan sebab dia tu. Dah tu dia. Jangan pakai topi tu, dia bagi ni topi lah. Kau kena topi bergentak ni. Tak siapa ni lama-lama. Oh, bahaya. Kami leka dan buat keputusan yang silap. Kami cuba tegangkan lagi pagar. Sepatutnya kami dah stop. Tu apa abah panggil? Oh ni. Ha? Abah angkat. Ha? Yang sana terangkat. Oh ni lepas buka dia. Buka. Oh yo. Apa yang kami buat adalah pagar yang terangkat kami welding ke tanah dan letak simen. Kami pasang satu lagi tumang menghala ke dalam. Walau macam mana pun tiang tu masih tak mampu nak tanggung stres berlebihan dari dua arah. Jadi kami pasang satu lagi tiang besi dengan tumang untuk tahan stres pagar siklon yang ditarik dari sini. Hari yang baru, lebih kurang seminggu, tiang baru dengan tumang dah kukuh. Simen pun dah kering elok. Kami start balik kerja pasang pagar. Proses pasang pagar ni kena start balik all over again dari mula. Ini di bahagian hujung, kena potong wayar dan ikat di tiang. Wayar siklon ni kuat dan keras, jadi proses potong dan ikat ni memang susah. Hai, ini penyimpan mohon-mohon besar.
Ni last cyclone. Harap-harap dia tak cunggit. Bye. Biasa kita ni kan? Ni kan? Okey. Saya. Takut jadi balik insiden sebelum ni, proses nak tegangkan pagar guna chain block ni kena buat hati-hati. Okey, sana okey. Sana okey. Sana tumang meletup. Tumang apa? Tiang sana meletup. Tiang mana yang betul? Tiang ke tumang? Tiang. Bengkok tu. Dia sengit sikit lah. Okey, sana okey. Okey, bengkok. Ni abang ni ikat sampai bawah. Ha. Lepas tu baru kita start ke atas. Tiga ha? Tiga. Dua, cakap onteh je. Power pegang ni. Bang. Ha. Kita tak boleh, sekarang kita buat kerja, kita tak boleh guna tweezer tu lagi. Sebab tweezer tu ada different side effect dia. Twister bang. Twister. Twister. Yang tu bahasa lain, London. Pelak dia lain. Jadi kalau kita pakai benda tu, dia akan potong wire hijau ni. Dia punya insulator ni dia potong. Bila dia potong, hujan panas dia jadi karat. Oh, akan jadi nasi. Jadi dia tak lasting lah. Jadi sekarang kita pakai kaedah menuk tangan dia. Okey.
Itu saja untuk video kali ini. Kalau anda suka dengan video ni, bolehlah like, share, komen dan subscribe channel ini.